Pelakon Mimi Lana baru-baru ini mencuri perhatian ramai apabila memuat naik satu perkongsian penuh emosi dan misteri di media sosial. Dalam hantaran tersebut, Mimi meluahkan rasa bangga terhadap dua individu yang dianggap sangat penting dalam hidupnya sekarang. Menurut Mimi, kedua-dua individu itu sebenarnya sedang mencapai kejayaan besar dalam industri perfilman tanah air. Cuma mereka lebih selesa bergerak di belakang tabir tanpa terlalu menonjolkan diri. Katanya lagi, seorang daripada mereka kini sudah menjadi penerbit, manakala seorang lagi berjaya mengarahkan sebuah projek yang mendapat sambutan sangat baik. Apa yang menarik perhatian ramai apabila Mimi sempat berseluruh mengatakan mereka seperti mahu flex kejayaan sendiri, tapi dalam masa sama tak mahu terlalu tampil ke depan. Perkongsian itu kemudian terus mengundang pelbagai teka-teki dalam kalangan peminat. Ramai mula membuat andaian dan memetik nama suaminya Syafiq Kyle sebagai salah seorang individu yang dimaksudkan oleh Mimi. Walaupun tidak menyebut nama secara terbuka, jelas kelihatan betapa bangganya Mimi melihat orang tersayang berjaya mencapai sesuatu hasil usaha sendiri. Kadang-kadang, rasa bangga paling besar bukan bila diri sendiri berjaya, tapi bila melihat orang yang kita sayang diam-diam sedang mencipta nama tanpa banyak bercerita. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.